Tu apa? Ni mouse agate. Ni gelang kristal mouse agate. Tak payah kawat. Dah ready ke? Ready tak ready lah korang? Dah ada kan? Jumpalah. Nervous ni. Dia kemana cakap, Assalamualaikum cik. Okay. Yang jerung bagi ada. Ni? Ini yang jerung bagi. Itu masih sentiasa pakai. Ya lah, dekat profile picture kemana ada bunga. Kenapa? Kenapa dekat Ikeman punya ada bunga? Kamu jangan mengelenyong depan Pak Ketua. Alah, tak boleh ke? Ikmal buatlah YT je. Ikmal hari ni Ikmal tengah buat vlog ni rasa. Ikmal tengah buat vlog. InsyaAllah nanti Ikmal post Oh, campaign reward. Kak Zidah, thank you. Ya Allah, Kak Zidah. Kemain Kak Zidah bagi. Ikmal popular nombor 72 lah live. Daily ranking Ikmal nombor 99. Tak apa, kita dah dapat popular nombor 72 pun kita dah popular. Okey, Ikmal tak tunjuklah perangai sangat depan mak tua. Tapi kita tengoklah, Ikmal nak tengok garang tak. Kalau garang Ikmal balik lah. Kalau garing Ikmal balik, Ikmal takut orang garang-garang. Mal tak jadi pergi Phuket ke? Tarikh pergi Phuket, TikTok dah confirmkan 12 hingga 15 hari bulan. Ikmal tanya mem, dia nak pergi tak? Lepas tu dia kata, Ikmal tengah tengok jadual, tunggu jadual dia. Kalau dia tak pergi, Ikmal tak nak pergi. Kalau dia busy, dia tak pergi, Ikmal tak nak pergi lah. Maju lah. Sebab yang menyumbang malam tu, yang banyak push malam tu pun Jero-Jerung suruh bawa apa ni? Suruh bawa mem juga. Kalau mem tak pergi, Ikmal tak nak pergi. Tak nak pergi. Bismillah. Kalau dia pergi, Ikmal pergi. Hanya ni thank you, Mas tu thank you. Sebab dia macam ni. Ikmal takut. Buat apa? Ni Ikmal ramal Ikmal rasa mem akan dapat permanen. Ikmal rasa mem akan dapat permanen. Kalau dia dapat permanen, jadual dia full lah. Maksudnya dia tak boleh pergi sebab dia ada shooting. Betul tak? Ikmal dah ramal dah, mesti dia akan dapat permanen. Jadi kalau dia permanen, dia tak boleh pergi. Betul? Ikmal tengah tunggulah.